Hai semua, so hari ni saya nak tunjukkan tutorial macam mana nak pakai volumizing and curling mascara terbaru daripada Nuraisa menggunakan eyelash curler ataupun pengepit bulu mata. So first thing first, kenalah ada pengepit bulu mata, of course, mascara dan juga kena ada cermin. Tak kisah nak pakai cermin apa pun, asalkan dia adalah cermin. Okay, so kalau boleh cermin yang kecil lah, sebab senang kita nak pegang. Right, benda pertama yang you kena buat adalah of course kena kepit dulu bulu mata. So kita ambil kita punya eyelash curler ni ataupun pengepit bulu mata kita dan juga cermin. Okay, and then pandang bawah. Step dia sama macam kita nak pakai, tapi ini kita nak kepit dulu bulu mata tu supaya dia lebih lentik. Right, so ni siapa yang orang kata bulu mata dia kurang lentik tu, so boleh pakai teknik ni dulu before pakai mascara. Okay, so pandang bawah. Okay, pandang macam ni. Okay, and then masukkan pengepit tu tadi dekat kita punya kelopak, and then kepitkan dia slowly, and then slowly naikkan dia ke atas. Okay, so ulanglah step ni beberapa kali. Okay, sampailah kita rasa nampak macam dah lentik dah bulu mata kita tu. Okay, kepit dan tarik ke atas. So nampak tak? Okay, dia akan ada perbezaan lah compare tu kita sebelum kita kepit tu tadi. Okay, so buat ulang 2-3 kali lah step tu. Okay, dah selesai mata belah kanan, kita buat mata kiri pula. Bulu mata tu dah lentik dah, kita dah puas hati dah dia punya lentik tu. So dah kita ambil kita punya mascara kita ni. Okay, step dia macam biasa, keluarkan dia punya keluarkan dia punya brush ni. Okay, and then nak buang lebihan dia pun boleh supaya tak terlalu banyak dan supaya dia tak clumpy lah, tak tebal. Okay, then ambil cermin. Okay, so kalau kita nampak, okay, so dia macam ni lah. So dia, okay, untuk step dia pandang bawah. Okay, ambil cermin, pegang cermin. Okay, and then mulakan daripada akar. Okay, akar bulu mata tu. And then bawa ke atas, tolak ke atas. Okay, nampak tak comparison dia? Nampak tak? Bila kita pakai tu, dia punya lentik dia tu. Okay, compare tu yang kita belum pakai lagi, tapi kita dah lentikkan dia. Nampak tak? Yang ni dia lentik je tapi dia tak panjang. So kita, lepas tu, okay, kita pakai another layer, kita tunggu yang dikering dulu. Okay, so kita pakai yang belah kiri dulu. Lepas tu baru kita pakai another layer. Kalau kita nak pakai lah, kalau kita dah puas hati macam ni, kan, kita boleh ulang je, repeat je buat untuk beberapa layer. Dah pakai dah dua-dua belah mata ni, so boleh nampak dekat sini. Ni lepas kita dah pakai tadi. Lentik tak? Okay, ni pun sama, kita dah pakai dah. So ada perbezaan kan before dengan after tadi, before kita pakai dengan selepas kita dah pakai. So untuk kita pakai another layer, make sure layer yang pertama ni dah kering. Pastikan yang ni dah kering dulu. Nak tahu dia kering ke tak, pegang je lah. Pegang je pakai jari ni. Kalau dia tak ada lebihan dekat, tak ada yang melekat dekat jari tu, maksudnya dia dah kering lah. So ni result lepas kita dah pakai 3 layer dekat kita punya bulu mata tu. So kalau nampak tu, bulu mata kita jadi lagi lebih lentik lah. So jom kita tunjukkan dia punya result dia. Kita tunjuk guna cermin, okay. So boleh nampak dekat sini lah. So result dia, bulu mata kita jadi lebih lentik. Okay, compare to mula-mula tadi. Siapa-siapa yang belum cuba lagi volumizing and curling mascara terbaru daripada Nuraisa ni, boleh cepat-cepat pergi grab dan try sendiri, okay?